kek hari tu masa birthday dia tu. Dapatlah birthday cake. Lepas tu mungkin Faz salah request ke macam mana ke, tak ada rainbow dalam tu. So thank you to Matt about cake, sebab hari ni dia hantar specially untuk Fatimah cake baru ada rainbow. So kita makan lah. Terima kasih Hafiz for the gift. Fatimah, they want us, your aunties and uncles want to see you. Can you come and say hi sekejap? Yes. Nyama, have you been to school? Kan Nyama tak pergi sekolah sekarang kan? Kenapa? Nyama batuk and flu kan? Sekarang hati-hati ya pada semua ibu bapa di luar sana. Kawan Faz dah kena, anak kawan Faz dah kena influenza. So siapa-siapa tak dapatkan jab, dapatkan sekarang. Jab kan? Kami dah jab dah Februari hari tu. So Alhamdulillah. And then be careful. Sekarang keluar pun kena macam pakai mask lah ya. Kena menjaga kesihatan semua. Hi, aunty kata hi Nyama. Get well so sayang. Say thank you. Thank you. Ya, Nyama follow mami office. Tadi dia dekat rumah Amanda. Nyama buat apa kat Amanda tadi? Main lagi? Everybody fight with me. Everybody fight with me. Alah, all of you cousins fight biasa-biasa lah. That's normal. Hai, Nyama tak school. Hari ni semalam tak school sebab dia sesama. Malam dia akan terjaga, susah nak tidur. Lepas tu, of course lah bila anak cepat dia dah makan ubat. Malam tu hidung tersumbat. So fast apa tu usually akan tak boleh ada baby. Katie suspended for 10 minutes. This behaviour is not in line with tak boleh ada budak. Sebab Faz bukan business. Faham. Faz tekan apa? Sebab Faz bukan personal. Tak boleh ada budak. Okay. Pasal tak ada budak. Sorry, F1 please. Tolong F1. Saya baru je kena. Ya ke? Tak tahu. Kita ni first time live dekat Faz punya personal. So maksudnya akan kena sekejap lagi lah. 10 minit lah. Tadi pasal barang. Tolong Nabil. Katie suspended 10 minit. Apalah, kita pun nak live. Kita nak live dah. Sebab budak. Sebab budak. Budak budak. Okay, never mind. 10 minit cukup lah. In 10 minutes Ya. Never mind. Sebab kita pun nak live dekat Fazura Mai. Kejap lagi Fazura Mai. Fazura Mai kejap lagi. Best juga live kat TikTok ni. Ni first time Faz live rasanya dekat TikTok personal. Dekat Fazura Official. Thank you for the gift. Banyaknya gift. Ya Allah, 778. This is F1 lah. Perasan dapat gift 278. Ayo Fatimah, I cannot eat lah. I just take one bite can or not? Okay, thank you. Kita nak kat syurga. Apa khabar semua? Tengok tu F1 tak apa. Sebab nak suspend 10 minutes tak apa. Sebab 8.30 Faz akan live dekat TikTok Fazura Mai. Subhanallah, sorry. Thank you bagi F1 tu. Wah, bestnya lah. Live kat TikTok, best lah. Mereka sangat positif. Love you all so much. Thank you. Lawa Tumblr. Ni bukan Faz punya. Ini daripada kawan-kawan Faz daripada Palestin. Ni daripada Wear the Peace. So follow diorang. Nanti boleh dapatkan Tumblr diorang ni dekat website. Dekat diorang punya IG boleh dapatkan juga. So diorang hantar itu pada Faz Tumblr, diorang hantar blanket, diorang hantar baju. So Alhamdulillah, I'm very blessed. Cantik sangat Tumblr ni kan. Faz sebenarnya nak buat juga, tapi I don't want to write on Palestine punya isu kan. Macam mana Faz nak jual? If I want to jual, nanti proceeds tu tak boleh lah Faz nak ambil untung. So macam tengah fikir macam mana. Kalau Faz buat, mungkin Faz akan bagi free lah. Macam free gift. Free gift je kan. Macam nak jual tak kot. Tapi sebesar ni, mungkin Faz tak buat sebesar ni. Mungkin Faz buat kecil je. Dan I can bagi free gift untuk darling semua. Nak ke? Nak sebut nak. Nanti Faz cuba usahakan. Sebab kita sekarang ni Faz tengok dah slow down dah pasal Palestin ni. Rakyat Malaysia tolonglah keep on speaking up about Palestin. Janganlah bermusim je kan. Time tengah kecoh Palestin, semua nak kecoh, nak bising, semua nak speak up. Lepas tu tiba-tiba bila dah slow down macam ni, semua diam pula kan. Walaupun dah ada gencatan senjata, walaupun dah ada ceasefire, but keep on speaking up, keep on keep on posting, keep on sharing. Jibang minta kat Faz punya handbag makeup, bag makeup tu Jibang. Itu minyak ni. Thank you bebe. Tu sayang. Tak apa bagi Jibang sayang, memang sayang dia. Kan?
Kita touch up sikit lah ambil minyak lah muka. Lepas tu kan, apa nak borak lagi? Kena minum kopi lebih sikit. Malam ni nak live lama. Alhamdulillah. Okay, saya akan tambah sikit lah kening dah. Layan je lah fast Sorry tau, layan je fast. Okay. Cik Giana Syat? Kau lupa makan? Sibuk tanya orang Giana. Hai. F1 tu apa? F1 sebab tadi Faz masukkan Fatimah, rupanya kalau personal account tak boleh masuk budak-budak. So I tak tahu. Sebab ni first time Faz live dekat my personal account, which is fine. Love you too. Kopi apa tu? Faz minum ni. Tadi dah minum Faz punya cafe latte. Boleh tunjuk ke kalau kat personal IG boleh personal TikTok boleh tunjuk produk? Boleh. Tapi jangan sampai jual harga. Tak lah, nak tunjuk produk je boleh. Dia tak tahu siapa ambilkan saya punya tuli kafe tu. Tadi boleh. Tak payahlah suami orang ambilkan. Dia buat kerja pun tetap ambilkan. Rajin dia ni. Untung isteri dia. Kan? Cakap, I help you. Let's go. Hai. 100k like. Oh, laju. Alhamdulillah. Terima kasih. Here you go. Thank you, Yin. Thank you. Okay, tadi Faz minum. Thank you, Yin. Tadi Faz minum ni, Truly Cafe. Okay, ini memang powerful lah untuk bagi tenaga. Lepas tu, nak bakar apa-apa yang patut tu. Kalau seluar dah ketat, boleh longgarkan. Melawaskan, berberi tenaga. Lepas tu, dapat juga, apa lagi membakar apa yang membakar, dah sebut kan? Membakar apa yang patut tu. Lepas tu, mengawal selera kita aam. Dan juga dapat memberi tenaga sepanjang hari. So pasal minum ni petang tadi. Dan tonight I'm drinking water je lah. Water, lepas tu kalau macam dah mengantuk sangat, later Faz akan minum my Americano lah. Americano. Faz selalu minum black coffee without sugar. So okay. Live restricted for some audiences. Tak apalah Okay. Okay je ke Nabil? Okay, cicak. Sebab dia cantik tak kapal sebelum dia tunjuk ni. Live visibility restricted for. So nak buat apa ni? Nak. Okay. Tak payahlah. Apa tu? Yes. Untuk kita bersatu. Untuk dalam cinta. Lupa lah. Ikan ni simpan lah elok. Nanti rosak. Tak tengok juga. Terus simpan lah elok. Moisturizer suka. Okay, malam ni ada Wonder Cream. Dan kita ada tudung. Okay. Thank you, Syah. Okay. Alright. Nak powder kan? Powder ni the best. The best powder. Best powder, tak dinafikan. Bila pakai ni, coverage dia just nice. Lepas tu, dalam lama tu, dia akan ada efek-efek glowing kat muka kita. I cannot live without this powder. Lipstick cantik. Lipstick stock up juga tak lama lagi. Yang Faz pakai ni 500 Roses, but I'm going to change the name soon. Boleh bagi idea tak nak bagi nama apa? Maybe Faz nak tukar nama Happy Pink apa ke macam tu kan. But this is my favourite shade lah. Sebab shade ni kat luar susah sangat nak cari. This is my favourite. Dia macam pink-pink yang pink susu tu kan. Dan so this is memang Faz R&D ikut colour yang Faz suka. Dah macam tu cerita dia. Ribbon, apa yang ribbon? Itu kod 500 Roses. Powder tu best kan? Kan Mustamil kan? Betul.
Tak dinafikan. Memang Faz memang R&D tu make sure betul-betul coverage the best. Lepas tu dia ada effect glow-glow ujung-ujung tu. Dia dah pakai lama-lama, kita punya body heat tu akan macam bagi makeup tu lagi blend. Macam tu. Lepas tu brush Nuex Rosely NRC best gila. Okay. Then tutup je. Okay, so sebentar lagi kita akan live, lagi 9 minit kita akan live di Fazura My. Sekarang Faz live di Fazura Official. Kat sini tak ada beg kuning sebab ni adalah account personal Faz. So kita akan live lagi 9 minit bersama Nebel. Say hi Nebel. Hello. Where are you? People I'm cannot here. see you. Hello. Yeah, hello. Okay. Terus kat sini boleh juga. Nak type beg kuning terus kat sini. If nak. Kena tukar. Kita personal je lah, kerja-kerja kan. Betul-betul. Tak, kerja biar kat account business je. Hi Nebel, dia orang kata. Hello. Tukar nama jadi Sirap Bandung. Dipsy suka tukar nama jadi Sirap Bandung pun boleh. Kan? Oh, so my life is restricted to other followers. Tak apalah, it's okay. Sebab ada, apa tadi tu, ada budak-budak. Tak boleh ada budak-budak katanya. Change to pink ribbon, my queen. My queen, Masya Allah. Tak tahu lah, belum ada idea lagi lah. Kesuma maknanya apa? Biasa. Merah jambu. Kan nama Melayu kan. Nyama tak boleh masuk. Tadi restricted dah Faz punya live. Followers pun diorang dah sekat, tak boleh tengok. Tak apalah, it's okay. It's not all about apa tu followers ke views ke whatever. I just wanna talk. Yeah. Jangan mahal tau. Kita B40 je tak kisahlah. Kita semua pun Faz pun buat harga yang murah-murah supaya Faz pun mampu beli. Macam tu. Sebab colour ni memang susah dapat di pasaran. Lepas tu lipstick tu kebanyakan kat luar tu dia very kering. Yang Faz R&D ni dia very moisturizing. Thank you Azia. Thank you Lisa for the gift. Bag dia nak jual coming soon. InsyaAllah mudah-mudahan I think early November. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan. Banyak kami nak keluarkan tak lama lagi. Thank you Miss Rin. Thank you Amoy dapat cat. Thank you Fatimah. You cannot masuk Mami punya live, restricted already. Tak dapat masuk ramai orang dah. Tapi it's okay. Kita nak borak-borak kejap je lagi. 7 minit kita akan live di Fazura My. Kita ada tudung, kita ada Wonder Cream yang anda minta tadi masa kita live pukul petang tadi tu. Thank you for the gift semua. Terima kasih. Ifti. Keluarkan langsir apa tu? Bedak. Bedak kami akan keluarkan. What's wrong? Chocolate sitting in my foot. I'm sitting here. That is not even your seat. That's Auntie Lia's seat. Kita akan restock powder tak lama lagi. Telekor tak malam ni? Teng. Hi, Finding Dory. Oh, thank you. Restricted terus Nabil? 2 restriction. Getting suspended 10 minutes. Sebab budak-budak tak apalah, it's okay lah. Never mind. Kita pun nak ke live ke Fazura My dah kejap lagi. And juga kan ada 2 restriction tadi. Tadi satu Faz tayangkan produk tanpa beg kuning. Lagi satu sebab ada Fatimah. So rupanya kalau live di personal account Instagram TikTok tak apalah, lantak lah nak ni pun sebab ada memang nak live ni lah. Faz kalau Titi dekat TikTok dekat personal tak boleh ada budak-budak. Now I know. So next time make sure Fatimah tak ada lah. And dulu bawa F1. Tak apalah, lagi 5 minit je pun. Kan? F1. Ya, tak apa
lah. It's okay. I'm okay. As long as dapat borak-borak. Tak kisah pasal orang masuk ke. Tapi of course lah, kalau ramai orang masuk lagi, bolehlah Faz berborak dengan ramai orang kan. Tapi kalau 1,000 okay, Alhamdulillah, ramai tu. Alhamdulillah. Next time Faz live lagi. Faz dah dinner pukul 6 tadi. Nak plus size telekung. Tak ada. Kalau telekung kita pun, Nabil kan telekung kita tak ada masalah. Nabil kan kalau untuk plus size, no problem. Boleh pakai. Tapi mana tahu malam ni tiba-tiba ada telekung pun boleh. Telekung ke at the end of the live. Mana tahu kan. So kena tunggu sampai end live. Thank you. Thank you. I love you too. Thank you. Sampai kasih tadi tu Didi. Thank you so much. Kenapa tulis F1? Sebab tadi Faz ada 2 restrictions, 2 violation. Satu, thank you Honey Lover. Thank you. Love you too. Ada 2 violation. Sebab tu dia orang buat F1 ni. Darling semua masuk F1 ni adalah untuk bantas restriction tu So 2 violation Faz tadi adalah Faz tunjuk produk tanpa letak beg kuning. Yang kedua, love you too. Yang kedua, sebab Faz ada Fatimah, masuk ke Fatimah tadi. So rupanya personal TikTok tak boleh ada budak-budak. Nawai. Siapa nak makan kek ni? Kek rainbow dia. Aduh, hai. Okay, so sekejap lagi, sebentar saja lagi, 3 minit saja lagi Faz akan end live. Nanti kita masuk kat Fazul Ramai. Lepas tu, thank you for the gift. Thank you so much. Terima kasih F1 tu. Ramai yang baik-baik dekat TikTok ni rupanya. Alhamdulillah. Kejap lagi join live Faz di TikTok Fazul Ramai ya. Ada pelbagai produk best-best. Tini Kamal, thank you for the gift. Thank you. Baiknya hati semua F1. Tak apa. 3 minit lagi Faz akan end live dah. Sebab Faz nak masuk ke Fazul Ramai. Faz punya business account. Sekarang ni my personal account. So tak apa. No need. Thank you so much. Thank you. You all are very kind. Thank you very much. Tok ni memang sensitif sikit. Faham ya. Itulah. Tak apa. Pindah guys, nanti. Pindah ke Fazul Ramai kejap lagi Lagi 2 minit. Faz dan Nabil. Thank you bagi nasi lemak. Janganlah Amy. Saya baru exercise malam tau. Jangan mengguna nasi lemak ni. Kan kita ada pula nasi lemak. Love you too. Sis Rosita ku. Mama. Ya, bye sayang. Siti Zurain bagi nasi lemak. Semua nak bagi Faz gem-gem ke? Baru exercise malam. Besok nak exercise lagi ni. Kan dah single ni kena jaga kesihatan. Sebab apa tu, nak kena kuat, jaga anak, nak kena kerja kuat. Mi kari pun sedap. Donat. Thank you Mini Love. Okay, 2 minit saja lagi kita akan pergi ke Fazul Ramai. Okay. Thank you for the horseshoe. Thank you for the gift. Banyaknya gift. Thank you so much. Thank you. Hai. Boleh tak pakai powder tu biarpun tak makeup boleh, tapi make sure you draw lah kening sikit, pakai lipstick sikit, mascara sikit, kan, why not. Thank you. Exercise soccer tau. Faz malam crossfit, lepas tu besok Faz hot pilates. Bila datang lagi Kuantan hari tak sempat. Tak apa, kami soon insyaAllah, mudah-mudahan. Jom Nabil, kita standby Nabil. Nabil dah Mari kita standby. Okay, jom ramai-ramai ke Fazul Ramai sekarang. Kami ada pelbagai offers untuk anda semua yang best-best. Okay, so masuk sekarang, kita jumpa kat sana. Okay, thank you so much. Join live Faz yang sekejap ni. First time Faz live dekat Fazul Official, which is my personal account. So next nanti Faz akan live lagi. Okay, love you all so much. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Jumpa Fazul Ramai sekarang.